kawan, kita memegang motor dengan semangat berkobar, menikmati jalan yang berliku, tak ada yang bisa hentikan kita. Ayo, kau adalah raja jalanan, setiap tikungan kita tak gentar. Assalamualaikum pipi semua. Apa khabar? Okey, alhamdulillah pagi ni setelah sekian lamanya geng-geng motor ajak ride sarapan. So kita pun dengan berbesar hati setelah sekian lama tak ride. Jadi hari ni kita akan ride. Cuma ride ni dia bukan bersatu lah. Bersatu tu ride sama-sama tak, pasal dia masing-masing bersepah-sepah ni. Ini ride last minute. Semalam merancang, hari ni okey. Semalam merancang, semalam okey. Ada tu macam tu je. So kita nak menghala ke area Temiang. Tak tahu berapa ramai. So aku kan ni tengah RV dekat Petronas area Pos Maju lah. Ni tengah tunggu member isi minyak dulu. Lepas tu terus gerak. Alright. So stay tune. Ini ride kali ni. Ini ride aku bawa motor LC. Pasal motor aku belum siap-siap lagi. So kita pakai LC saja. Nanti kita sambung. First ride kita ini lagi LC. Jarang berlaku aku bawa LC ni. Janggal tu. Selalu buat cari rezeki. Ini buat ride. Let's go. Kita dapat mulakan perjalanan. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju, insyaAllah. Dia kalau nak katakan ni selalu jugalah main. Dia buat nak pergi makan ni, aku buat kerja. Aku ingat nak lalu Akbe lah. Dan lalu Akbe. Kalau jalan biasa tu dia perhati dia ada laluan yang kau ada apa ni, traffic light. Skuter dengan motor Kapcai aku bawa ni memang keyakinan dia berbeza. Skuter kalau lurus aku yakin kelajuan. Motor ni aku yakin kelajuan, tapi aku yakin juga left.
kulit bawah untuk 250 lah tu. Setengah jam ni. Habis tu lekas je. Lekas antara nak ni kita ikut lekas je, lagi senang. Aku apa nak ikut FV ni, kan dah hujan itu. Aku cakap ini kan kalau aku lalu lalu belakang ni jangan. Lalu belakang mampu basah ni nyari yang. Ni aku lemah sikit bawa motor gear ni, terlupa nak free gear, nak drop gear balik. Terutama kita bilai, kita dah terbiasa bawa motor skuter. Bila terkena macam tadi kan, elok aku tak masuk tak drop gear. Okey, jalan masih aman-aman.
Diorang sampai mana ni? KM dia Mat? Ha? Dalam dia. Betul tu dah tanya diorang sampai mana dah? Okey, semua dah berkumpul dekat sini. Petronas Pajam. So, kita ke lenggeng. Kita ke lenggeng, cok. Baik-baik kereta. Kita sempoi, man. Kita sempoi. Cerah, kita bersiap semuanya terasa dekat bersama sahabat yang setia. Monkey Riders, kita takkan berhenti. Jalan terbuka luas di depan, kita melaju tanpa henti kawan. Angin menyapa wajah yang senang, kebebasan ini tiada tanding. Ayo kawan, kita menunggang motor dengan semangat berkobar, menikmati jalan yang berliku, tak ada yang bisa hentikan kita. Ayo kawan, adalah raja jalanan, setiap tikungan kita tak gentar, takutkan dunia dalam sekali putar. Monkey Riders terus melaju liar. Seolah menyapa dengan sahabat di sisi, tak ada ragu. Kita tawa, kita lupa waktu. Ayo kawan, kita menunggang motor dengan semangat berkobar, menikmati jalan yang berliku, tak ada yang bisa hentikan kita. Ayo kawan, kita menunggang motor dengan semangat berkobar, nikmati jalan yang berliku, tak ada yang bisa hentikan kita. Kita adalah raja jalanan, setiap tikungan kita tak gentar, takutkan dunia dalam sekali putar. Monkey Riders terus melaju liar. Ayo kawan, kita menunggang motor dengan semangat berkobar, menikmati jalan yang berliku, tak ada yang bisa hentikan kita, tak ada yang bisa hentikan kita. Kita
pagi tu duduk Temiang dulu. Wan ajak ikut masuk yang Lengging Mantin. Lengging Mantin dia jalan dia ada bekas-bekas ni lori-lori angkat tanah kan. Kemaran lah tu. Lepas tu ada banyak bonggol-bonggol. Macam ni dia tenang sikit. Lepas tu dapat view tadi. Oh laca. Sampai. Alhamdulillah. Sampai dah kita. Sampai. Itu kan view pagi dekat Temiang. Tengok dia punya meriahnya. View. Nikmatilah. Kau nak ride, ride dia nak dekat-dekat. Dia nak ikut jalan sini. Wan nak ikut jalan sini tadi. View tu kan. Dah, jom. Mana dia orang? Mana dia orang? Mi mana Mi? Mi. Tahu tinggal belakang. Bukan dengan kau tadi belakang dia ni. La ilaha illallah. Ingatkan dengan kau orang. Dia orang kat dalam tak? Sekejap. Abang Yub yang arah mana? Dia kat dalam kot. Tu lah. Tu lah, gabung. Gabung ni. Boleh gabung ke? Dia tak ada, dia bukan. Itu satu lah. Dia ada dekat. 80 kilo tu. Aku tak rasa. Tadi macam ni kat lah. Aku kata slow. Dia dah terlayan. Kau tutup mata pun. Micro sleep pun dah boleh tahu lagi dah jalan tu kat mana. Ya betul. Dia jadi macam tu. Micro sleep pernah selalu kan. Ada kalau tengah hari kan. Masuk ke 12 kan. Tiba-tiba jadi micro sleep. Tapi motor jalan. Kadang risau tak? Ya, Ghost Rider. Dia rumah. Awak motor mana? Tapi aku berhenti. Macam mana pun tetap kan. Berhenti dulu nantian. Tidur. Tapi kau dah sampai sempat, kompor rehatnya. Nak apa? Wan ni. Mengut apa? Oh dia belakang tu. Ni kalau ni Rogai. Sama je lah. Dia ini sama je dia punya ketua tu. Kita orang tadi pergi tu lah. Dari Temiang ni. Tadi gengnya Mesika ramai. Tadi kat Temiang hari tu. Kesian tu yang tengok masa dia nak turun tadi kaya mengayuh naik. Itu dua tau dia nak kiu. Anak balik apa? Orang boleh bagi sungai ni. Dia nak balik sungai Mat? Belakang tu, bawah. Nampak? Lambung ni. Ada mandi sungai nak atas dia. Mana? Satu lah. Belum lah. Tak sempat kalau naik mat. Dia tak sempat dua. So anak tunggu empat boleh. Mas tu kumpul-kumpul lah kita pergi makan ikan petek pula. Lari. Tak ada sampai Melaka sepanjang Melaka jadilah dia. Tinggi dah lah, tinggi. Tapi. Tinggi dah, pedas Tapi dia. ni apa?
nama mengatakan. Lama lah sudah. Ni. Bila bukan apa asam apa bukan asam podeh apa? Kat samping ni. Masak lemak. Masak lemak. Oh, lemak. Dah macam IKEA aku tengok. Jadi kalau kedai-kedai yang dah ramai-ramai orang ni, kadang ada lari lah pedas dia, dia rasa. Bila dah wayar tu. Jadi kalau nak makan tak payah jauh. Kan mi tempat sekolah kan traffic light kan dekat anak mandu tu. Traffic light kanan kiri dia kan. Betul. Kau tegur depan sikit ada tak tahulah kalau hari Ahad dia buka lah kedai nasi campur. Ada dua. Lagi satu tu yang depan sikit depan daripada bengkel motor tu, itu paling ramai lah orang hari biasa hari kerja. Nasi Padang tu. Nasi campur. Itu sedap. Dia ada di sini. Mana bulan? 7 bulan. Apa 18? Mana? Mana? Main. Tapi dia tak ada lebih kepada ada yang pasti. Ada pagi-pagi jauh-jauh sikit kan. Kalau yang sawit ni dekat Pangu. Gambar ni awak ada tengok. Buat review itu. Oh tu gallery. Yang jadi sikit macam awak. Gallery kita. Buat review. Saya mencari mana ni? Mana dia? Awak Ni- tak menunjukkan lagi. Ni masa tu tengah berlakon. Dia sibuk berlakon. Dekat utara. Tanya, berapa boleh payment? Ya. Bunyi tu ada. 3 hari kat sini. 3 hari dekat Sepang. Oh, stuntman lah. Macam dia setahun sekali tu. Hari-hari. Okey lah. Ada lah kena tanya. Ini. Apa jom ni? 7 tahun lah masa ni. Dia tak kena gaya ni. Bulan lama tu. Nak kata 3 minggu. Dia pernah yang ada satu YouTube tu. Dia ada minggu-minggu dia masuk. Dia buat sana sebab ada konten. Jadi kita tengok. Setiap minggu. Masa tu aku tengok. Sekarang ni aku dah tak tengok lah. Satu set kabel dah kena buang lah. Aku dia mesti salah. Saja sekarang dia nak dapat 1,000 tu. Tapi konten sama tu. Kau bagi kau tengok lah. Dah tak Kira lain-lain. Pasal ni pasal kita ngajak mesti. pasal ni lah. Kalau dia buat Dah, hari tu kita kau ajak Johor. Di sana. Johor. Johor jauh. Dia kata jauh. Balik. Dia sebenarnya situ siam. Bukan pasal apa. dia dapat sekali bari je. Dia bukan pasal apa. Pasal dah bayar insurans kan. Bukan apa. Dia stop ke? Tapi tempat lain. Apalah. Nanti kita ajak pergi Johor. Tapi aku ikut juga tempat dia begitu. Tapi yang tempat makan kan. Yang kumpul tempat makan nasi goreng udang tu. Okey tu. Betul kan? Betul kan? Untung aku. Eh tak, lain di tempat bara. Marah. Lepas tu tak edit. Pokok yang jam. Dengan dia. Berapa tu? Itu lepas semua. Aku lambat. Mana? Lambat sikit. Mana? Maaf, stop. Cepat apa tu? Tak tidur. Tak. Tapi bahaya. Ada Malam. Malam dia tak boleh nampak. Mat, kamu tengok dia tidur.
Oh, ada tutur kat petrol station tu kan. Gas station apa? Orang solat. Motor. Yang dia baru Aku kalau jauh tak ada apa tak. Itu kalau buat job. Buat job. Tapi malam tak boleh kan? Malam pun kena mati kan? Malam kalau pergi tak ada masalah. Jangan hujan je. Dia jangan hujan je. Hujan. Aku malam tak pakai semata. Dia jangan hujan. Kalau hujan dia jadi atas jadi. Kita balik genting tu. Mana? Kita balik aku. Itu gelap. Lori. pun nak Ayah tu gelap ke? Tapi kalau highway tak ada sangat. Kalau highway Utara Selatan aku masa pergi aku bulan punya puasa. favourite. Kalau Pukul 6 pagi. Rolling Karak sampai ni aku lemah ni. buat ada Tak boleh bukan jiwa aku Karak. aku dah mengantuk sangat. Oh, dia muka 16. Sendayan ni. Maksudnya Senayan? Dia punya konten lah. Awak ada betul je. Tadi tengah ada event kan? Oh, Senayan motor. Sendayan kan? Banyak. Kau buat besar. Aku nak di baik mana? 500 cc. Ada. Beli berdua lah. Beli berdua. Okey ke kalau tak dia beli berdua dia bagi tang 18 ikut. Port 600 cc. Dia balik dengan selama 14. Baik pakai mahal ni. Tapi port ni 15 kan. Oh, dia bagi 14 juga. Oh, patutnya dah store lagi lah bro. Dia kata nak bagi senang laju sikit. Saya berat. Senang laju luka. Gambar hasil lah. Lepas dia guna ni, dia agrit je. Oh, alright. Ini ada job tak? Ada. Boleh pakai optik. Dia pakai optik. Dia cerita tu pasal cerita kadang. Okey, selesai makan-makan, sembang-sembang. Sekarang diorang nak melayan hutan lipo ya. Kita bawa layan hutan lipo. Cetek. Betul air atas ni. Air dia Murah dah menyelam.
Kenapa air dia warna air dia macam ni ya? Ha? Air dia warna macam ni. Ya, air tu datang tak banyak. Dia bagi pun dia buat tu. Dia terus suram. Lagi, dulu tepuk lagi buat air. Buat air banyak. Kan? Dalam bola pindah tu boleh bendul. Benda susah kan? Ada benda susah. Bulu bendul. Bulu bendul. Mari kalau tengok depan lagi sikit, duduk kiri kan. Ada kedai aku makan tadi. Tak. Aku tak bawa. Okey, baik, jalan. Bagi saya belakang. Okey, alhamdulillah. Selesai sudah. Sekarang masa untuk kita pulang. Pulang. Oh. Kita belok kiri ni tu. Kita ada Mamat. Dua malam kelabu, kita langkah pasti. Hujan panas takkan halang semangat kita membara. Jalan raya terbentang, memanggil jiwa untuk berani. Kita hitung langkah terbang tinggi tanpa rasa ragu. Hujan panas bukan halangan, kita merentas jalan ini. Melintas sempadan impian, bersama kita harungi segala. Di setiap liku ada cerita yang menanti. Bersama kau dan aku, tiada yang terpisah lagi. Walau badai datang, kita tetap berdiri setia. Cinta dan harapan
menjadi penuntun jiwa. Hujan panas bukan halangan, kita merentas jalan ini. Melintas sempadan impian, bersama kita harungi segala. Di setiap liku ada cerita yang menanti, bersama kau dan aku tiada yang terpisah lagi. Walau badai datang, kita tetap berdiri setia. Cinta dan harapan menjadi penuntun jiwa. Hujan panas bukan halangan, bukan halangan, kita merentas jalan ini. Jalan ini melintas sempadan impian, bersama kita harungi segala. Jangan lihat aku lemah, kita kuat bila bersatu. Jalan ini milik kita, arah tuju kita yang atur. Biar hujan turun, biar panas menyengat, kita takkan berhenti, pergilah ke arah harapan. Hujan panas bukan halangan, kita akan terus melangkah, menciptakan kisah. Revving engines under fading sun, riding with my crew, man, we're having fun. Leather jackets, wind in our hair, monkey riders by my side, we've got not a care. Trail of dust, freedom calls our name, through the highways we'll never be the same. We ride together, side by side, pouring engines take us on a wild ride. Monkey riders, we own the night, feel the thunder, it's a thrilling fight. In the moonlight, we live our dreams, together forever, it's more than it seems. Through the twists and turns, we'll never break, sticking together for each other's sake. With each mile our bond grows strong, in this gang of monkey riders, we'll always belong. So let's ride on till the stars shine bright, chasing the horizon into the night. Alhamdulillah, selesailah. Akhirnya masa untuk pulang. Okey, Taufik, gerak tu. See you next time. Dia duduk je, padahal dia boleh potong aku, tapi dia tak nak, dia duduk je belakang. Thank you, Taufik. Aku dekat apa dia masuk kiri. Nampak macam tu lah. Masuk kiri. Bahaya. Alright, alhamdulillah. Thanks semua. Dia nak kata right lah. Masa ada kat lah tadi kita right. Okay, gabung dengan
Belan, siapa? Rizal, Wan, lagi Taufik, Waimi. Thank you. Lama dah tak lepak. Last itu hari bila dah. Itu bila ada video lama dengan ada orang lepak makan-makan. Makan-makan. Lepas tu ni repeat balik. Kawasan dekat-dekat lagi sama Temiang. Cuma pok makan dia beza. Okey, aku rasa sampai sini saja video kali ini. Jangan lupa semua untuk tekan butang like, komen dan share-sharekan video ni. Itu saja untuk hari ini. Tak ada apa-apa pesanan. Apa juga motor yang kau pakai, nak ride je. Jangan fikir motor ni untuk ni, motor ni untuk ni. Nak ride je. Yang penting sampai ke destinasi. Motor tak problem. Sudah. Okay, Assalamualaikum pipi semua. Bye-bye.